adalah salah satu bahasa yang paling konsisten. Polisi. Tapi apa yang dibuat? Kita tanyakan banyak. Tak ada, tak nampak. Negara jiran kita Indonesia melabur dalam soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel warga Saputra. Sebelumnya apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita bakal reaction video di channel dengan Dadar. Oke, tanpa lama kita langsung aja reaction videonya. Tapi sebelum ke berkomentar, langkah baiknya kita tonton dulu videonya secara full agar tidak ada gambar. Kita langsung aja check it out. Oke, betul-betul jangan lupa kunjungi channel Dadar ya. Pero penting, can you speak in English? Can you speak in English? Melayu adalah salah satu bahasa yang paling konsisten. Polisi. Tapi apa yang dibuat? Kita tanyakan banyak. Tak ada, tak nampak. Negara jiran kita Indonesia melabur dalam soal. Tetapi di Universiti Tokyo sekarang tidak ada bahasa Melayu lagi. Mereka menukar kursus bahasa Melayu kepada bahasa Indonesia. Duduk Melayu dulu. dan juga lain-lain buat bahasa. Duduk dulu. Mengacau dia mengacau. Duduk dulu. Di tengah ambisi Malaysia menjadikan bahasa Melayu mendunia, realitas pahit justru menampar wajah mereka sendiri. Ironi bermula dari Universitas Tokyo yang kini lebih memilih mengajarkan bahasa Indonesia, meninggalkan bahasa Melayu yang kian kehilangan pamor. Di rumah sendiri, bahasa kebanggaan itu justru luntur, digerus oleh bahasa rojak yang bahkan lazim terdengar di ruang sidang parlemen. Demi menutupi krisis ini, mereka menempuh jalan pintas, mengklaim ratusan juta penutur bahasa Indonesia sebagai statistik semu agar terlihat raksasa. Tanpa kerja keras membangun standarisasi dan hanya menumpang pada kemapanan struktur bahasa tetangga, mimpi global itu hanyalah ilusi kosong. Sebuah bahasa menjadi besar bukan karena klaim, melainkan karena kesetiaan penuturnya. Pero penting, can you speak in English? Can you speak in English? Cannot. You know. Thank you. Kerajaan negeri mempertimbangkan pemberian subsidi ayam dan telur khususnya kepada golongan B40 harga perangan keperluan harian termasuk ayam dan telur. Semakin meningkat dan ini amat memperpangkan penduduk, terutamanya keluarga besar, nelayan dan bekerja harian. Subsidi ini pertimbangan serius oleh pihak kerajaan demi kesejahteraan dan masa depan rakyat, khususnya di kawasan N54, Kalamanting dan hanya di Sabah. Di sini saya ingin katakan kepada semua Merry Christmas and Happy New Year. 祝大家圣诞快乐. Sekian, terima kasih. Kita dalam negara kita sendiri, bahasa kita pun tidak dihormati. Bahkan ada orang lebih mementingkan bahasa Inggeris. Orang Indonesia ni berbangga dengan bahasa Indonesia baku. Ya, lebih 307 juta penuturnya. Kita lihat di negara kita sendiri, di Brunei, di Indonesia, di Singapura, ada penutur bahasa Melayu. Walaupun ada perbezaannya, tapi penutur bahasa Melayu itu wujud. Dan bahasa Melayu itu wujud. Bahasa Melayu adalah salah satu bahasa yang paling konsisten dalam dunia dari aspek sebutan dan juga tata bahasa. Tapi saya nak beritahu, bila kawan-kawan saya dah sebut tadi, bila orang datang Malaysia, dia nak tengok Malaysia. Bila saya pergi China, saya tak mau tengok benda lain, saya nak tengok China, makanan China. Bila saya pergi Bhutan, saya pergi Nepal, yang Tan Sri unjurkan baru-baru ni, kita pergi Nepal, kita nak tengok makanan Nepal. Pergi ke Tan Sri pergi Azerbaijan, kita nak rasa makanan Azerbaijan. Bila datang Malaysia, kita nak rasa makanan Malaysia. Lepas tu nak makan makanan lain pun no problem. Tapi identiti Malaysia tu kena ada. Biar datang ke Malaysia, dia nak tengok ini Malaysia. Dia tak nak datang, ini adalah negara lain. Kalau kita pergi Korea, kawan-kawan tersebut tadi, pergi Korea, kita ini Korea. Kalau pergi Jepun, ini Jepun, kita tahu.
Tak pula mengurangkan pelancongan kalau kita tunjukkan identiti Malaysia. Malaysia mesti, dan kita tahu bahawa orang nak tengok bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia ni bahasa yang mudah dipelajari. Kenapa kita mesti nak tukar pula? Ini pelbagai bahasa, pelbagai budaya. Pelbagai itu ialah dalam arti kata pelaksanaan. Tapi dari segi undang-undang termaktub bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi dan kita mesti menunjukkan identiti kita. Boleh celah, Arau. Antara bahasa Cina dan bahasa Tamil juga salah satu identiti Malaysia. Ni, itu kita dah tahu. Arau, kamu tak boleh jawab. Arau sudah jam lah. Arau sudah jam. Bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa Inggeris juga salah satu identiti Malaysia. Saya tak bagi pun. Baik. Jawablah Arau, jawab saja. Ya atau tidak. Soalan senang. Ini identiti Malaysia, tetapi kena ingat, kita kena patuh kepada undang-undang perlembagaan. Betul. Jadi pelbagai bahasa dibenarkan dari Perlembagaan 152. Hari ini nampak bahawa orang yang menentang bahasa Malaysia di Saya tak menentang, saya menghormati bahasa Malaysia. Sepatutnya kita Menteri KPKT baru keluar cintakan negara ini. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami menggunakan bahasa. Arau, Kampa dan juga Raup duduk. Saya duduk. Masa dah habis, semua ramai. Saya nak last ke? Duduk. Perlembagaan bagi semua orang guna bahasa Melayu dan juga lain-lain bahasa. Duduk. Mengacau, dia mengacau. Duduk. Landing. Arau, habiskan tak akhir sekali. Okay. Saya ucap terima kasih kepada Tan Sri Pengerusi dan juga Menteri, dan saya menyeru supaya rakyat Malaysia, marilah kita bersatu padu dengan pendekatan bahasa, seni, mematuhi undang-undang. Ni tak ada apa ni, dah jadi bergaduh kita sekarang. Kalau cuba nak mempertahankan sesuatu identiti. Terima kasih Tan Sri. Tak mereka melupakan bahasa kebangsaan mereka. Inilah contoh yang patut kita ambil. Baik YB, boleh wrap up? Baik, insyaAllah. Jadi saya meninggalkan satu dua perkara lain. Tapi satu ayat saja tentang kita selalu sibuk mengubah macam dasar diplomasi kebudayaan, cultural diplomatic policy. Tapi apa yang dibuat? Kita tanyakan banyak. Tak nampak. Negara jiran kita Indonesia melabur dalam soal diplomatic, cultural diplomatic diplomasi. Dan mereka berjaya. Yang terbaru tahun 2024, bahasa Indonesia diangkat satu daripada bahasa UNESCO. Kerana mereka telah bekerja berpuluh-puluh tahun mengangkat kebudayaan mereka. Tapi kita sibuk membuat dasar, tapi pengisian dasar selalu dialpakan. Ya. Saya nak tanya orang-orang Indonesia di sini, bila korang terserempak atau berjumpa dengan orang Malaysia di Indonesia, korang faham tak bila bercakap dengan dia? Kalau korang faham dengan mudah, maka saya nak bagi tahu pada rakan-rakan Indonesia di sini, itu bermaksud orang Malaysia tersebut telah menukar bahasa Melayu Malaysia kepada dialek atau perkataan Indonesia. Tapi kalau dia bercakap dan korang tak faham, itu maksudnya dia cakap bahasa Melayu gaya Malaysia. Tapi rata-rata orang Malaysia ni, termasuklah para pemimpinnya, bila pergi ke Indonesia, mereka bukan saja tukar perkataan, tetapi siap dengan dialeknya sekali. Pada saya, ini adalah satu kerugian, kerana kita sepatutnya kekalkan sahaja gaya bahasa masing-masing. Kalau betul-betul tak faham, barulah jelaskan maksud perkataan yang disebut tu. Saya tak kisahlah orang nak kata saya ni terlalu sempit pemikirannya ke, tapi apa yang saya nak buat ialah nak kembalikan identiti Malaysia yang dah semakin pudar. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Jadi, sebelum sibuk bermimpi menguasai dunia, belajarlah dulu untuk bangga dan setia menggunakan bahasa sendiri di tanah air sendiri. Ini tim relawan dari Tentara ya, tidak intinya mengirimkan sembako untuk korban. Oke, buat teman-teman gimana mau kalian tentang video kita silakan kalian tinggalkan kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.